berkiblatkan kebenaran, maka perjuangan pembangkang saya mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat Tuan Yang di-Pertua, perwakilan pembangkang, delegasi kerajaan, seterusnya sidang hadirin yang tahu membezakan realiti dengan fantasi politik lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perbahasan saya hulurkan buat semua warga Dewan yang budiman. Usul yang dibentangkan hari ini berbunyi teknologi menghapis nilai kemanusiaan. Maka sebagai ketua pembangkang, saya tampil di sini bukan sekadar untuk menolak usul kerajaan, tetapi untuk menumpaskan usul ini dengan hujah yang waras, fakta yang tuntas dan logik yang tak terbantah. Maka Tuan Yang di-Pertua, kami di meja pembangkang yakin dan percaya bahawa usul wajar ditolak melihat pada premis kami, iaitu kepentingan teknologi mampu memberi nilai positif kepada perkembangan manusia. Tuan Yang di-Pertua, lazim perdebatan 3 gerak kerja utama bakal saya lakukan. Pertama, pentakrifan dan penolakan usul. Kedua, pembidasan hujah songsang kerajaan. Dan ketiganya, pembentangan hujah kukuh di meja pembangkang. Tuan Yang di-Pertua bergerak pada gerak kerja pertama saya, iaitu pendefinisian dan penolakan usul. Pertama sekali, kami tidak menerima pendefinisian usul dari pihak kerajaan. Maka izinkan saya memberikan definisi yang lebih adil dan realistik terhadap usul ini. Berdasarkan realiti semasa dan konteks perbahasan, frasa teknologi merujuk kepada segala inovasi sains dan ciptaan moden yang digunakan untuk memudahkan kehidupan manusia, termasuk dalam bidang perubatan, komunikasi dan sosial. Frasa menghapus nilai kemanusiaan pula bermaksud mengurangkan atau melunturkan ciri-ciri seperti kasih sayang, empati dan keprihatinan dalam kalangan manusia. Namun, pihak kami berpandangan bahawa definisi yang dibawa oleh kerajaan adalah bersifat terlalu umum dan berat sebelah. Ia seolah-olah menggambarkan semua bentuk teknologi sebagai punca hilangnya kemanusiaan, sedangkan realitinya teknologi jugalah yang memperkukuh nilai tersebut melalui penjagaan kesihatan, kebajikan sosial dan keselamatan nyawa. Maka dengan itu kami dari pihak pembangkang secara tegas menolak usul ini kerana ia tidak berpijak pada realiti sebenar kemajuan teknologi masa kini dan tidak mengambil kira sumbangan besar teknologi dalam menyelamatkan serta memperkasa kehidupan manusia. Maka selesai pentakrifan dan penolakan usul. Tuan Yang di-Pertua bergerak pula pada gerak kerja saya yang kedua, iaitu mentarbiah hujah songsang di meja kerajaan. Mereka mendakwa bahawa pelajar terlalu bergantung kepada teknologi. Baiklah sidang hadirin, kami bersetuju bahawa nilai kemanusiaan merupakan asas penting dalam masyarakat moden. Namun, titik tidak setuju kami adalah apabila mereka berhujah menuding jari kepada teknologi sebagai punca kelunturan nilai ini. Sesungguhnya itu satu naratif yang dangkal dan jauh tersasar. Maka saya bidas hujah perdana mereka begini. Kebergantungan itu tanda kecekapan. Menggunakan alat bantu, malah dengan teknologi, pelajar lebih cekap, lebih bijak mengurus masa dan lebih produktif. Itu bukan kehilangan nilai, itu peningkatan potensi. Selesai dengan pembidasan hujah perdana kerajaan, saya teruskan dengan gerak kerja saya yang ketiga, iaitu pembentangan mandat serta hujah di meja pembangkang. Saya yang diberi mandat sebagai ketua pembangkang akan mengemukakan hujah di bawah kata kunci perdana di meja pembangkang, iaitu teknologi diangkat, kualiti hidup meningkat. Duduk saya bangkit pula yang berhormat pembangkang kedua yang akan beranakkan segala hujah songsang daripada meja perwakilan kerajaan dan meneruskan perjuangan di meja pembangkang dengan membentangkan hujah kedua dan ketiga, iaitu teknologi dikongsi, derita dirasai dan teknologi bukan penghalang tapi pembebas peluang. Sebelum saya teruskan, dipersilakan Yang Berhormat. Yang Berhormat, Yang mengatakan bahawa teknologi dapat mengisikan pelajar. Yang Berhormat, bukankah dengan hanya bunyi satu ting sahaja pada telefon, mereka betul presor daripada belajar membuka aplikasi Yang Berhormat, Instagram, TikTok, WeChat dan sebagainya. Yang Berhormat, mohon penjelasan. Yang Berhormat,
Itu sebenarnya masalah sikap pelajar itu diri sendiri. Mereka tidak mahu berfikir untuk menjawab soalan itu. Mereka terus menggunakan teknologi sebagai jalan pintas untuk mendapat jawapan itu. Jadi ini bukan salah teknologi, ini salah sikap pelajar itu sendiri, Yang Berhormat. Saya teruskan dengan hujah saya. Duduk beliau bangkit pula Yang Berhormat pembangkang ketiga seperti biasa akan mentarbiah dan membidas segala hujah-hujah pincang di meja perwakilan kerajaan, lantas menegakkan kembali hujah-hujah kami di meja pembangkang. Tidak dilupakan juga. Duduk dulu Yang Berhormat. Tidak dilupakan juga kepada Yang Berhormat pembangkang keempat dan pembangkang kelima yang akan sentiasa membantu sepanjang sesi celahan. Sidang Dewan Yang Mulia, Dewan Itulah ini bukan medan untuk berilusi dengan retorik kosong kerajaan. Maka izinkan saya ledakkan hujah perdana kami, iaitu teknologi diangkat, kualiti hidup meningkat. Warga Dewan sekalian, seringkali kita dengar retorik bahawa teknologi menjadikan manusia semakin hilang nilai kemanusiaan. Tapi benarkah begitu? Maka izinkan saya menghantar terus kepada akar persoalan. Usul ini mendakwa bahawa teknologi menghakis nilai kemanusiaan. Tetapi saya persoalkan, siapa sebenarnya yang menghakis nilai itu? Teknologi atau kita sendiri yang gagal menggunakannya dengan bijaksana? Laporan WHO dengan kesentuhan yang dipertua pada tahun 2022 menunjukkan bahawa teknologi perubatan seperti MRI, CT scan dan sistem sokongan hayat telah menurunkan kadar kematian global sebanyak 30%. Warga Dewan sekalian, ini menunjukkan bahawa pembedahan robotik meningkatkan ketepatan dan mengurangkan komplikasi. Menurut WHO juga dengan kesentuhan yang dipertua pada tahun 2023 menyatakan bahawa penggunaan teknologi seperti perubatan telekesihatan, pembedahan robotik dan AI dalam diagnosis telah membantu meningkatkan kadar kelangsungan hidup pesakit secara signifikan. Contohnya, kadar kematian kanser menurun sebanyak 15% dalam dekad lalu. Di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia pada tahun 2024 melaporkan peningkatan akses rawatan melalui aplikasi seperti MySejahtera yang memudahkan pengurusan pandemik COVID-19 dan rawatan kesihatan jarak jauh. Aplikasi kesihatan seperti MySejahtera dan platform janji temu digital mempercepatkan rawatan, manakala alat bantuan seperti kursi roda automatik, alat pendengaran dan prostetik pintar memberi harapan kepada golongan OKU untuk hidup bermaruah dan berdikari. Teknologi ibarat pelita zaman moden. Ia menyuluh jalan, bukan menentukan arah. Manusia yang pegang pelita itu, kalau sesat, jangan salahkan cahayanya, salahkan penunjuk jalannya. Tuan yang dipertua, teknologi moden bukan merobohkan nilai kemanusiaan, malah menyuburkannya. Kita tidak boleh menyalahkan teknologi atas kelalaian manusia. Jika teknologi digunakan untuk menyelamatkan nyawa, membantu sakit kronik, menjaga warga emas dan mendekatkan hubungan sosial, adakah itu merosakkan nilai kemanusiaan? Tidak. Itulah manifestasi kasih sayang, empati dan keprihatinan dalam bentuk moden. Tanpa teknologi, pesakit tak dapat dirawat, OKU tak mampu berdikari, warga tua akan terus terpinggir. Maka adakah itu yang kita mahukan atas nama nilai kemanusiaan? Jika teknologi ditarik keluar esok, kita bukan dapat nilai, kita dapat penderitaan. Maka usul ini bukan sahaja tidak tepat, malah silap besar. Dan sepuluh lagi Tuan Yang Dipertua, tuduhan bahawa teknologi menghakis nilai kemanusiaan sebenarnya adalah mitos yang tidak berpijak pada realiti. Hakikatnya, teknologi digunakan untuk memperkasakan nilai-nilai tersebut, menyelamatkan nyawa dan meningkatkan martabat hidup manusia. Statistik tidak menipu, kadar kematian menurun, kualiti hidup meningkat. Maka menyalahkan teknologi adalah umpama menyalahkan cahaya kerana silau. Yang perlu dibetulkan ialah cara guna, bukan kewujudannya. Justru hujahnya jelas membuktikan bahawa teknologi bukan perosak nilai, tetapi penyelamat kemanusiaan moden. Akhirnya Tuan Yang Dipertua dengan hakikat dan bukti yang diperoleh pada hari ini membuktikan bahawa usul pada hari ini, iaitu teknologi menghakis nilai kemanusiaan, wajar ditolak 5/5 Dewan berpaksikan kepada kebenaran. Oleh yang demikian, sidang Dewan Yang Mulia, usaha kita terus melempar kesalahan kepada teknologi, sedangkan ia hanya alat dan manusia yang menentukan nilainya. Kalau teknologi menyelamatkan, jangan salahkan ia atas kelalaian manusia. Hakikatnya yang menghakis nilai itu bukan teknologi, tapi kita sendiri yang tidak
tidak menggunakannya untuk tujuan hidup, untuk tujuan kemanusiaan. Saya tekankan sekali lagi bahawa teknologi apabila digunakan secara beretika dan bertanggungjawab bukan menghagis tapi memperkasakan nilai-nilai kemanusiaan. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Muhammad Haris Nuruddin bin Muhammad Azmi.